Bulan lepas kita bincang tentang makmum. Adakah makmum disuruh baca Fatihah selepas daripada imam habis baca Fatihah dan imam baca surah dalam sembahyang baca jahar? Sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Bila imam sembahyang takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah, kita dengar. Sampai tang waladdallin, kita pakat-pakat amin. Bila habis amin tu, imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Adakah kita makmum ni disuruh baca Fatihah ketika imam duk baca surah At-Tin? Itu perbincangan dia. Dan kita dah baca satu hadis daripada Abi Hurairah. Dia ada 2 hadis bulan lepas. Ni saya flashback balik supaya kita dapat gambaran dia. Hadis yang pertama, Abu Hurairah kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salah. Nabi habis daripada sembahyang, Nabi beralih kepada makmum di belakang. Sembahyang jahara bihabil qiraah, yang makmum di belakang tu tadi, masa Nabi duk baca surah, dia duk baca Quran derah di belakang. Nabi beralih. Nabi kata, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Nabi kata, siapa tadi? Waktu aku habis baca Fatihah, aku baca surah, dia pun duk baca juga di belakang. Siapa tadi? Nabi kata. Faqala rajul, na'am ya Rasulullah. Satu orang sahabat kata, ya, betul ya Rasulullah. Ada baca tadi. Qal, inni aqulu mali unazi'ul Quran. Ini yang jadi masalah. Nabi kata, pasal apa hampa duk lawan baca Quran dengan aku? Ini yang menjadi persoalan dia. Nabi takbir, Nabi baca iftitah, Nabi baca Fatihah, semua orang dengar. Nabi baca surah, makmum pun duk baca juga. Nabi kata, pasal apa waktu aku baca surah, hampa duk berlawan baca dengan aku di belakang? Pasal apa? Mafhum cakap Nabi itu, faham cakap Nabi itu, Nabi tak bagi baca apa. Nabi suruh dengar dia baca surah. Itu faham dia. Qal, kata Abu Hurairah, fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salawat bil qira'ah. Oleh kerana Nabi tegur macam tu, start pada Nabi tegur tu, sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi baca Fatihah, mereka dengar. Bila Nabi baca surah, mereka dengar. Mereka pun tak baca Fatihah. Sepatutnya, bila Nabi baca surah, makmum baca Fatihah. Tapi oleh kerana Nabi tegur ni, Nabi kata, pasal apa hampa duk gelut baca masa aku duk baca? Dengan kerana teguran itu, makmum ada di belakang ni, start daripada Nabi tegur tu, kata Abu Hurairah, semua pakat sengak. Pakat tak baca apa. Dengar aja Nabi duk baca. Okey. Hadis tu dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pegang hadis tu. Hadis tu sahih. Maka Imam Abu Hanifah, dia kata kalau kita sembahyang berimam, takbir sama dengan imam, imam baca iftitah, kita baca iftitah, imam baca surah, kita dengar, imam baca Fatihah, kita dengar, imam baca surah, kita dengar. Bagi sembahyang yang baca derah, subuh, maghrib, isyak, makmum tak disuruh untuk baca apa-apa. Makmum disuruh dengar saja. Dan itu yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Hanifah tambah lagi satu hukum. Dia kata apa? Siapa baca, haram. Siapa waktu imam baca Fatihah, imam baca surah, dia duk baca juga, haram. Kata Imam Abu Hanifah. Itu satu. Mai pula satu hadis yang kita baca bulan lepas. Hadis ni pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Abu Hurairah kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla salah lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj ghaira tamam. Faqala lahu hamilul hadis inni akunu ahyanan wara'al imam. Qala Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Hadis tu pun sahih juga.
Abu Hurairah kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, siapa semayang tak baca Fatihah, maka sembahyangnya itu kurang ataupun cacat. Maksudnya tak sah. Maka sembahyangnya itu kurang ataupun cacat. Nabi ulang 2 kali. Siapa semayang tak baca Fatihah, tak kira dia imam ke, dia makmum ke, dia tak baca Fatihah dalam sembahyang dia. Sembahyang dia khidaj. Khidaj maksudnya tak sah, cacat. Siapa kata? Abu Hurairah kata, Nabi kata macam tu. Tadi Abu Hurairah juga riwayat. Kata Nabi kata jangan duk baca, masa aku baca jangan duk berebut baca dengan aku. Ni pasal apa pula kata kalau tak baca Fatihah sembahyang tak sah pula? Dah betul-betul macam mana? Faqala lahu hamilul hadis. Maka rawi hadis ini sudah tanya kepada Abu Hurairah. Dia kata, inni akunu ahyanan wara'al imam. Dia kata, saya pun kadang-kadang semayang bila imam semayang yang baca derai, subuh, maghrib, isya. Bila imam baca Fatihah, saya dengar. Tapi bila imam baca surah, saya kadang-kadang saya baca Fatihah. Itu macam mana? Kadang-kadang saya baca, kadang-kadang saya tak baca. Pasal apa? Pasal saya nak baca, saya takut hadis hak tadi ni, hak kata jangan duk berebut baca dengan Nabi. Kadang-kadang saya baca pasal hadis ni, pasal hadis kata kalau tak baca Fatihah sembahyang tak sah. Jadi saya ni macam mana? Saya nak baca ke tak mau baca? Dia tanya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Abu Hurairah kata baca pelan-pelan. Agak-agak diri hang dengar. Hadis itu juga sahih. Maka hadis ini dipegang oleh 3 mazhab besar. Siapa dia? Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. 3 mazhab ni pegang kata apa? Fatihah kena baca ke tak? Kena baca. Habis itu, hadis tadi macam mana? Hadis Nabi kata bila imam duk baca jangan duk berebut baca dengan imam. Imam An-Nawawi buat penjelasan. Imam Nawawi kata, Nabi SAW bukannya larang baca Fatihah dalam hadis tadi. Tapi Nabi SAW larang baca derah sehingga mengganggu bacaan imam. Kata Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini mazhab apa tuan-tuan? Mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kesimpulan yang kita ambil apa dia? Kita dalam sembahyang subuh, dalam sembahyang maghrib, dalam sembahyang isya, kita nak kena baca ke tak Fatihah ni? Kena baca. Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i dan disokong oleh Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Dia kata siapa jadi imam, sebaik-baiknya bila dia habis baca Fatihah, dia bagi time untuk makmum baca Fatihah. Lepas tu barulah imam baca surah. Maka terlepas daripada kemelut royoh rendah tentang Fatihah di dalam sembahyang baca derah ni. Itu. Jadi saya tak mau baca detail dia ni sebab dia duk ulang balik lagi. Tuan-tuan jadi macam bulan lepas. Bulan lepas ada yang keluar, abang kat saya di luar tu. Tak apa nak clear lah Ustaz, dia kata. Nampak? Dia kata tak apa nak clear. Tadi macam mana tu saya. Jadi saya tak mau baca. Kalau baca, saat lagi galang saya tahun tu pula. Ustaz, bulan lepas tak apa clear. Ni malam ni nampak konsert terus ni. Habis. Jadi, kita terus buat kesimpulan. Kesimpulan dia macam tu. Kesimpulan dia, dalam sembahyang subuh, maghrib dengan Aisyah, bila imam takbir, kita takbir. Bila imam baca iftitah, kita baca iftitah. Bila imam baca Fatihah, kita dengar. Imam selepas habis Fatihah, bagi sikit time untuk kita makmum baca Fatihah. Lepas itu baru imam start baca surah. Itu yang dikehendaki oleh 3 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Imam Nawawi kata itulah cara yang terbaik.